Dulu saya selalu fikir simpan emas ni kena ada duit lebih. Tapi bila saya kenal 1 dinar ini, perseptif saya berubah. Nilainya sekitar RM2,800 bersamaan dengan gaji ramai pekerja hari ini, tuan-puan. Kalau gaji tuan-puan sekitar RM2,000, matlamatnya simpanan pertama yang anda boleh letakkan ialah memiliki sekurang-kurangnya 3 keping 1 dinar ini. Itulah simpanan kecemasan bersamaan 3 bulan perdebatan. Masalahnya, 84% rakyat Malaysia tidak ada simpanan tetap setiap bulan. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab tiada sistem. Di sinilah akaun emas JAP jadi penyelesaian, tuan-tuan. Akaun JAP bukannya pelaburan, tetapi tabung emas, di mana setiap ringgit yang disimpan akan ditukar kepada gram emas. Apabila cukup 4.25 gram dalam akaun JAP, anda boleh teruskan tukarkan kepada 1 dinar fizikal macam ini, tuan-puan. Tak perlu pun modal besar, hanya RM100 untuk bermula tanpa komitmen bulanan. Tetapi kalau anda benar-benar mahu bebas kewangan, anda perlukan disiplin. Mulakan dengan 1 dinar ini, kemudian 3 dan akhirnya jadi sasaran 10 dinar. Anda bukan sekadar ada simpanan kecemasan, tetapi anda ada simpanan dan kewangan yang kukuh. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas seperti 1 dinar ini, tuan-puan boleh isi borang set up di bawah ini untuk bermula simpan emas. Semoga bermanfaat.